Cakap balik apa dia? Hari ni anak Sultan akan datang ke Jaga Hutang. Baiklah. Okay. Sultan akan datang ke Jaga Hutang. Itu adalah bot ni. Ni macam bot bodyguard. Bukan. Belum lagi. So, kita semua sekarang pukul apa sekarang? 5.39. Dah pukul 5.30 petang guys. Kita tak mula masak pun lagi. Ada dah dia. Mana satu? Mana satu? Tapi. Yang ni dah gila macam Yang tu lah. Yang tu ke? Perasaan anda? Apa perasaan anda? Tiba-tiba macam random tiba-tiba datang salam. Biasa kena ignore. Itu kena notice. Itu lah. Kita semua tinggalkan dia seorang tadi. Itu buat tadi. Ada ni lah. Ni buat perikanan. Ni orang perikanan lah tu ni. Ni tolong tangkap dah better ni. Mancing kerja dia. Adakah anak raja salah seorang? Bukan gila. Bukan. Mana? Aku rasa ni nak pakai boot UMT. Naik boot UMT? Humble sah. Tapi aku sebut UMT lagi cantik pada boot ni. Jangan cakap kuat. Kan member tu lagi mula habis inter tak pergi grab. Aku nak gerak je ni. Okay. Kita ada dekat tempat lokasi. Anak raja makan terengkat. Tengok dekat ada ramai. Saya rasa tu semua bodyguard lagi. Belum lagi. Orang sangat stupid. Takkanlah anak raja nak duduk kat anak sultan ada dalam tu. Dapat apa dia ni? Kalau dia boleh. Kamu ketawa ada anak raja. Gila elok. Dia dengan dia punya penyodok tu. Untuk slot ni, kita ada seorang je volunteer. This is our volunteer. The one and only. Annalyn. Nanti malam you relocate, you tulis nama you. Tulis nama you. You tulis jangan ada kat kuning, you tulis kat yang putih. Apa perasaan anda? Saya jumpa pun mana satu. Saya kecewa. Sangat-sangatlah. Saya rasa lost. Saya tak tahu apa saya buat sekarang ni. Saya nak tidur. Kita orang keep biasa. Mana satu. Sama je semua. Sama je semua. Itu semakin mampir guys. Dalam boot tu betul-betul ada raja muda. Betul, tak ada main. Banyak gila boot kat belakang tu guys. Tak tipu macam peperangan. Tapi ni boot yang sebenar. Okey, apa perasaan awak? Tak tahu dah nak cakap. First time jumpa. Ya ke? Oi, ni orang Terengganu first time jumpa raja muda. Ayah dia dah pernah jumpa. Dia tak ada. Dia handsome tak? Dia handsome tak? Umur berapa? Tak boleh jalan. Kalau sini dia macam cabi-cabi sikit. Tapi kita tak tahu. Tak apa. Pakai dia cabi juga. Tengok tutup. Tutup. Tu dia pakai spek ke? Dia yang duduk tu ke? Mesti lah. Dia yang berdiri tu ke? Tak tahu. Abang-abang mesti tahu. Tu dia guys. Pergilah yang berdiri tu lah macam putih tu. Takkanlah dia. Ombak. Aku tengok abang-abang terus turun. Abang-abang. Dia pergi depan sikit. Tolak. Gila tu baju yang baju putih tu dah. Okay. Tepi lah Muhammad Izzat. For sure the one that wearing baju tu. Ke yang ada dua dah. Dua. Paparazzi.
satu. Oh, yang kek putih. Tu guys, yang kek putih guys. Alamak semua datang. Ini. Ni kita punya YouTube lah. Okay, hari ni kita ada lawatan daripada tuanku Anwar. Kalau Anwar dia ada jaling. Kenapa cakap murah-murah pula? Belum muda-muda. Senang komik kamu tu. Ini sangat. Okay, sekarang Dr. Uzair sedang bagi macam briefing lah dekat dekat apa Raja Muda tu. Dia yang pakai cap tu. Cap itu. Ni ada 2 orang ni. Kita memang wajib. Tak, dulu tak perasan pun. Terus saya sedang bagi briefing. Allah. Dia dah pergi outdoor classroom. Sekejap aku nak ambil dia dekat. Video. Tak ambil video. Nak ambil gambar bot. Raja Muda tu masuk dalam outdoor classroom dan Dr. Uzair sedang beri taklimat. Apa tak fokus orang? Yelah, outdoor classroom kita kerja hari-hari. Sekarang Orang kat situ. 6 orang. Sekejap. Kita tengok. Tak nampak lah Raja Muda dari sini. Muda bocah. Dari sini. Dari sini. Tak nampak. Muka dia sangat kesian. Jom, duduk. Halau je budak bergerak. Oh no, hilang dah. Tepi sikit UMTC Theatre Volunteer Program. Dia tak tahu pula. Tak nampak apa dah. Tengok kau je dah. Okay, baru fokus. Banyak sangat media. Banyak media dan banyak dia punya bodyguard. Semua bodyguard dia guys. Kita orang tak dapat tengok dia dengan dekat. Rizal je ada. Anwar Rizal ni siapa nama dia? Tepi sikit. Adik Syakir. Dia bukan adik Syakir ni. Nak masuk YouTube lagi tak apa lagi. Depan sikit. Tak ada mak. So hari ni kita ada lawatan daripada Oh dia kata Ketil. Tahu. Aku tunjuk Dr. Tuzi. Tuzi bukan selalu ada dalam vlog kita. Inilah Raja Muda guys. Ijat tepi ijat. Bukan kau ijat. Tu Raja Muda tu. Okey. Tu. Okey dah. Kita ada rawatan daripada yang berbahagia tuanku lebih. Cepat sikit. Raja Muda. Fast forward. Kita nak tengok ke mana dia pergi. Jom. Okay, jom guys. Ada vlogger. Cepat. Awak jalan. Okey. Let's go. Kita akan tengok stesen kita. Hutan kejaga hutang. So ni Jalan daripada outdoor classroom kita nak pergi stesen. So ni lah selalu hari-hari. Oh, kita akan pergi campsite guys. Campsite. Dah habis campsite.
The one to friend. Jam. Penuh storage kau. So setiap pagi kita ada day trip tau. So day trip kita akan daripada stesen kita jalan ke sini pergi outdoor classroom. So saya tengok bawah, setiap bawah. So bersih kan jalan ni. Sepatutnya tak macam ni pun saya ada. Ni sebab ada raja muda. Ada raja muda je. So dia kuat, semua orang tahu keadaan sebenar. Sepatutnya tak bersih macam ni pun. Kita amat emis lah. Tak tahu bila dia orang kemas. Okay. Baru buat sekolah kemas tadi. Api tu pun belum padam lagi. Bakar sampah tadi. So ni lah kita punya stesen. Okay, jalan depan. Ini lah stesen kita orang guys. So kat sini ada tempat kita orang kumpulkan sampah. Dan ada sampah. Lepas tu kat sini ada permainan baru. Ada archery. Saya memang 10-10-10 lah. Yelah, yang Jadi kita 10-10 tu semua dia. sini kita pergi dapur. Lepas tu jom duduk anak pening. Dia dah pergi tengok situ. Sini kat sini sikit. Sikit je. Okay, ni. Alamak, diorang tak mandi lagi. Tapi inilah tempat kita simpan anak penyu. Dah tu. Semua orang tengok sini. Tapi tak mandi lagi. Kerja mak tengok. Di sini. Tunjuk stick. Inilah stick kita orang guys. Tu je. Untuk kita makan. Lalu. Belanja. Tak apa, masuk YouTube je. Inilah Suryani. Tu je. Ramai gila. Tu saya sambung Tengok briefing dia kat sini. punya bodyguard kan. Semua dia berkurang je. Semua ada apa. Oh tu nampak kat telinga. Tu satu. Lepas tu ni satu. Ni dia ni. Oh ni satu. Ramai ada earpiece tu. Lemak. Oh. Gila depan ni ada. Sekarang Wanti dah gerak pulang. Jadi marilah kita ke pantai untuk Berharap. menjemput mereka pulang. Menjemput, mengantar mereka pulang. Mengantar. Itu je ke? Let's go. Adik buat sekali. Adik lagi sekali. Adik. Betul. Sana cepat. Dah bodoh. Mana? Bila dia kita. Kau. Depan tu. Kita situ. Ni guys yang baju hitam. Okay guys, diorang nak balik dah guys. Jangan viral. Please. Tak. Saya dah viral hari tu sebab gelak suara bodoh. Saya tak nak viral kerana bila ada suara bangang. Don't know viral.